Hai, Assalamualaikum. Nak buat kuih raya, nak buat biskut raya sajalah. Kat mana kat bawah? Baru jumpa bawah dia. Nak buat biskut raya saja bosan-bosan kat rumah. Tapi biskut buah kanam. You tahu tak biskut buah kanam? Biskut buah kanam, biskut apa? Siapa yang membesar zaman 70-an, 80-an tak kenal kot. Biskut buah kanam tak jarang orang buat. Ada lagi lah. Hari tu pergi Bazar Ramadan, PKNS, ada lagi orang buat. Tapi saya nak buat sendiri, suka-suka. And buah kanan ni dipakai icing sugar, tapi mana nak beli icing sugar sekilo tu kan. Hari tu actually pergi dah ke Lotus, tak ada lah pula. Tak ada mana 1 teaspoon. Dah nampak budak. Tapi tak ada icing sugar, boleh buat sendiri, senang je. You ambil 1 cup of sugar biasa, lepas tu tahu 1 teaspoon of cornstarch. Okay. Itu je, lepas tu blend, jadi icing sugar. Letakkan gitu. Blend. So, for this recipe, I need 125 grams icing sugar. Oh my. Mak dia ada icing sugar. Dia gitu je. Ice cream sugar? Ambilkan tablespoon satu please. Tablespoon? Quickly. Ini tablespoon sudah besar. Oh. Wow, kita dah suka dah. Okay. Orang tu bising nak pure butter kan? Nah, twin cow orang bagi. Twin cow lah. Oh, sini banyak kat free orang bagi. So, kita pakai dengan filling Lepas tu, 250 ml atau 250 grams margarine ataupun lepur susu blended spread. Buttercup ke apa suka hati lah. Lepas tu, taruh 120 grams icing sugar. Lepas tu 2 biji. Kuning telur. Kita kacau jap. Sebati tak payah kembang lah, tak perlu kembang. Margarine pun wangi tak payah tunggu butter Actually saya suka juga butter, tapi kadang-kadang kalau kita pakai pure butter, saya dapatilah kan dia punya cookies tu dia spread sikit. Tak tahulah kenapa. Betul tidak? You rasa macam mana? Kita campur juga margarine sikit. Lepas tu letak Madagascar punya vanilla. Apa ni letak? Letak Ali di the middle of the sun. Ni tak munch. Okay, flat 260. Okay, 260 flat. Hangi semua. Nanti resipi ni pakai mustard 120, tepung tepung gandum 260. Banyak apa ni? Nanti sebab saya ikut, I don't need anymore. I can cantik. Dah lah ni budget sekali. Ayah ambil tu kembali. Isi yang dadan. Okay, ni dah jadi gini. Campur cantik dah. Ada lembut macam ni, saya bagi dua. Saya separuh lagi tu, saya letak cocoa powder tak suka tadi. Je cocoa powder. Jadi 11 gitu. Okay, kalau you nak buat banyak, dia double je resipi ni. Kan? Powder tak banyak pun. Yang satu pun besar, lebih kurang gitu kot. Ikut je. This is the ikut dan punya style lah. Okay, cantik, lembut je. Okay. Okay, boleh bancuh biskut lain tu. Pak Ik, ni nak rasa ni? Come. Biskut air? Ya. Sedap? Biskut mentah. Itu biskut mentah. Lu masak ke Pak Ik? So, jom kita sepahkan rumah. Okay. Ni, kalau zaman dulu ni, acuan kayu. Tapi sekarang, acuan kayu. Mula-mula kita nak macam tu. Takkan tepung sikit lah. Supaya senang je biskut ni. Tempet. Bisa sebab. Okay, tempet ya. Ibu kasih penuh, tekan gitu. Macam ni jadinya, lepas tu ketuk. Okay. Okay, buat. Okay, jadi dia hero buat. Okay, ambil ni, tengok cantik ni. Wow, Susul tu. cantiknya. Kan. Tapi kena tekan biar tu sikit lah. Tekan dia padat sikit supaya ada berbekas ni kan. Lepas tu kena letak tepung stick for juga. Kena dekat jugalah. Bukan dekat apa tu, dia tak smooth. Ni kita tekan. Padatkan ni sampai dia smooth. Dan potong. Macam tu, lepas tu padatkan Wih, balik sikit. cantiknya. Ni masa kecil-kecil dulu. Saya dah buat ni.
Alamak. Tak tepung. Dah siap. Lepas siap tu kita tempik dengan jam macam ni. Tempik dengan jam macam ni. Lepas tu susun je. Besar juga dah. Tak dia. Tak ada sebelah. Sebelah coklat. Ya ilaha illallah. Sebelah coklat, sebelah kuning. Gini. Tadi Umi dah lekat tu. La ilaha illallah. Tak apalah, biarlah. Asilah, bismillahirrahmanirrahim. Umi dah lekat tu. Tengok dah kat situ dah. Apa sangat? Ambil dah ya?